berapa? Pukul 7 ke 7.30 lupalah. Papa? Maghrib pukul berapa? Maghrib untuk Kuala Lumpur dan kawasannya sewaktu dengannya 7.27. Kalau Kedah, Zon 1, 7.32. Kodiang, 7.33. Sandakan Sabah, 6.22. Sibu Sarawak, 6.49. Brunei tak tahu Brunei? Awak jangan lupa pasang alam untuk sahur esok ya. Okey, no problem. Saya suruh pasang alam dekat handphone. Bukannya pasang alam kat telinga saya. Alamak! Salah ke? Apakah kebenaran? Allahu Akbar. Papa, dah azan dah. Hausnya. Papa dah balik. Mana susu Fenleaf-nya? Alamak! Kebenaran terlupa. Papa ni. Pipi nak minum susu Fenleaf multigrain untuk sahur nanti. Ada biji rin supaya kenyang lebih lama dan bertenaga. Dah lah. Biar saya je pergi beli. Mama dah balik. Yeay! Mana susu Fenleaf, Mama? Sorry. Mama terlupa lah. Papa lah ni tak ingatkan Mama. Apa salah kebenaran? Minumlah Fenleaf. Ingat ya Pipi, bajet kita RM10 je tau. Baik, Papa. Wah, banyaknya makanan. Papa, kita bayar semua ni guna RM10 je ke? Semestinya tidak. Inilah akibat ke QRan yang tidak terkawal. Aduh, ambillah duit kebenaran. Kenapa banyak sangat ni? Kebenaran nak bantu peniaga kecil je. Bantu peniaga kecil ke? Bantu perut Papa yang kecil? Papa ni. Dah bantu peniaga kecil, tapi dapat pula murtabak kecil, roti John hangit, kari pak pula, inti oksigen. Alamak, oksigen Papa dah turun. Makan lagi, Papa. Makan lagi Papa oksigen ni. Wah. Sedap betul. Saya buat special untuk awak. Penuh dengan ayam dan kentang. Inilah dia, kari pap yang kita nanti-nantikan. Tanpa oksigen, padat dengan inti. Inilah dia, kari pap anti oksigen. Kalau jual ni, pasti laris dan laku. Dasar. Mari beli kari pap AO kebenaran. AO tu apa, Pakcik? Anti oksigen. Anti oksigen? Mana? Sedap ke ni? Ya, sedap gila. Kentang empuk. Ketulan ayam besar-besar. Kulit rangup. Dah rasa tadi. Rasa hingga menjilat jari. Tadi tu bila, Pakcik? Sedap betul lah kari pap AO ni. Itulah, dah nak habis dah tadi. Nasib baik Pakcik tadi sedekah kat kita kan? Ni ambil lah. Pakcik beli lebih tadi. Betul ke Pakcik? Apa pula yang tak betul? Bulan mulia ni kenalah kejar pahala. Tapi Pakcik berbuka apa nanti? Pakcik dah berbuka tadi. Separuh hari. Macam salah konsep je Pakcik ni. Sesat lagi menyesatkan. Customer semalam. Nak beli lagi ke bang? Dah beli dah. Tu. Apa? Dia dah ambil customer kita. Pakcik, nak tanya, kari pap ada lagi? Ada. Banyak lagi. Dah beli ke? Taklah, tanya je. Yes, hello. Hey, 2 of each, please. I'm from London, you know. Okey, siap. Yes, sir. Yes, thank you. Welcome, come again. Allahu Akbar, Allah.
betul-betul rasa tom yum lah. Pedas, manis, masam, semua cukup. Papa. Ha? Mana lagi sedap? Yang Mama buat ke yang ni? Cakap betul-betul Papa. Bulan puasa ni tipu dosa. Good night Papa. Jangan lupa tahajud ya. Aduh, jujur pun kena tidur luar. Good night. Itu ex anak murid Papa lah. Alamak, cikgu Papa dah nampak kita. Boy, mari sini, berikan di cikgu. Boy, kuasa 7. Saya nak kari pap seketul. Seketul je. Mana yang lain? Kacang lupakan kulit. Bertuah punya anak murid. Ya makcik, nak beli apa? Makcik? Umur saya baru 29 tahun. 29? Sama dengan makcik saya. Awak ni, panggillah adik ke kakak ke. Panggilan makcik ni sensitif tau. Mari, beli-beli dek. Hujan lebat ni. Tak ada customer. Ya Allah. Turunkanlah rezeki kepada kami sederas hujan yang mengalir. Amin. Amin. Pandai anak papa. Tapi apa kita nak buat dengan kari pap banyak-banyak ni? Kita sedekahkan kari pap ni kat masjid nak. Elok lagi ni. Masih panas. Alah Papa, kan Mama berbuka kat sana. Mesti mereka suka. Makanan free kan? Siapa tak suka? Banyaknya kari pap. Hari ni jualan slow sikit lah tu Abah. Tu yang saya sedekahkan ni. Sedap. Cuma ada kurang sikit je. Kurang apa? Masin, pedas. Kekurangan kasih sayang. Kamu ni. Nah, ni resepi kari pap. Kari pap Umi. Cubalah. Manalah tahu. Siapa yang sedekahkan kari pap tadi? Sila tampil ke hadapan. Alamak. Tok Abah, betul ke resipi yang Tok Abah bagi tu? Ni lah. Encik Papa rupanya. Aduh, naiklah kebenaran. Tok Iman dah panggil. Sesungguhnya, kari pap ini sedap. Kulitnya rangup. Ayamnya banyak. Rasanya cukup balance sekali. Yang kebenaran. Memang mantap. Sedap. Pakcik. Ada lebih ni. Ambillah untuk berbuka. Terima kasih. Tapi yang ni pakcik bayar ya. Terima kasih pakcik. Sama-sama. Bagus betul lah anak muda sekarang ni. Masa belajar pun sebab berniaga lagi. Kami sebenarnya berniaga ni nak kumpul duit, beli tiket flight balik ke Sabah. Kenapa tak naik bas je? Kelakarlah pakcik ni. Apa salah kebenaran? Bukanlah kebenaran nak berbuka ni. Ramainya. Dah jadi bazar. Alhamdulillah, makin ramai customer. Kalau saya lah Encik Papa, saya akan jadikan gerai ni one stop center. Dari bazar ke Papa Zaza. Jual set lengkap makanan dan minuman. Papa Zaza? Orang datang sini boleh balik terus. Kaya. Pak, sini ada jual air tak? Air? Sini tak jual air, dek. Tapi kedai depan tu ada jual air. Sedap. Kalau adik nak mutabak padu, kedai tu.
Kalau mi goreng, kat depan akak tu. Kenapa Papa promote kedai lain pula? Alah, Papa. Tak apa, Pali. Rezeki kita kongsi sama-sama. Nah, bang. Terima kasih ya. Ish, tak patut betul lah. Tak hormat orang langsung. Kenapa marah-marah tu, Pali? Puasa ni tak baik marah-marah, pakcik. Ni. Siapa punya kerja tinggalkan air bandung atas meja? Tengah hari, bulan-bulan puasa pula tu. Air bandung? Uish, bahaya kalau ada budak yang terminum. Ya, dah lah air tu manis. Nak budak kena kecil manis ke apa? Fikirlah sikit. Manis. Ish, Papa ni. Lampaknya Papa buat kerja. Papa penat lah. Papa kan puasa. Pipi pun puasa lah, Papa. Wah, bersihnya pipi lak tingkap. Pandai anak mama. Saya ni tak pandai ke? Mestilah pandai. Rajin pula tu. Lap tingkap pun bersih dah laju. Bersih dah laju. Memang suami misali. Memang. Saya memang suami misali. Bukan lap tingkap je. Cat rumah pun dia. Betul. Mop lantai, vacuum dan sapu sampah pun dia. Ya, betul. Apa lagi nak sapu ni? Tadi Papa cakap penat. Mana ada penat? Para sahabat pun berperang waktu puasa tau. Wah, banyaknya makanan. Makan banyak sikit ya, kasih kuat. Hari ni kita nak bershopping raya. Saya masak menu sahur special. Ada telur bungkus, fish and chip tempatan, dan yang paling special, onion rings untuk pembuka selera. Kenapa mata kebenaran ni? Salah nampak ke apa ni? Macam kuat je, Hin Mama. Aduh, habislah, kuruslah pakai kebenaran. Penatnya. Inilah akibat ikut perempuan bershopping. Papa, jamlah siap-siap pergi terawih. Papa tak larat lah. Ini kan sebelum malam terakhir. Otai ada pesan. Kejarlah ganjaran 10 malam terakhir Ramadan. Bukan bekerja-kerja bershopping sakan. Kebenaran dah pun ready. Jom terawih. Lepas tu malam ni kita berqiyamul lail. Berkesanlah nasihat Otai. Soalan ini bernilai 1 juta ringgit. Apakah warna baju raya tahun ini? Biru dah pakai tahun lepas. Hijau sama dengan langsir. Oranye buat muka nampak gelap. Alah, coklat tak cantik. Aduh, susahnya. Susah ya. Gunalah talian hayat. Pipi, tolong mama kamu pilih cepat. Pipi rasa warna pink lah, Mama. Warna pink. Okey, setuju. Kita lock warna pink. Adakah anda pasti? Pasti. Nampaknya kita sudah ada pemenang. Tahun ini kita akan pakai baju warna pink. Tapi pink yang mana satu ya? Pink fuchsia ke? Bubble gum ke? Ke blush, Mama? Atau punch? Blush, punch. Apa ni? Nampaknya talian hayat dah jadi talian sepanjang hayat. Lama lagi lah, Aduh, bila nak sampai ni? Ngantuk je. Awak ni, bahayalah memandu kalau mengantuk. Marilah saya bawa. Boleh juga. Saya nak rehatkan mata sekejap ya. Tadi kata mengantuk. Kenapa tak tidur? Saja je nak tengok jalan. Bak kata berbatah. Jauh perjalanan. Luas pemandangan. Ngantuknya. Hui, kuih siput. Habis saya tolong. Pipi pun. Pipi pun nak tolong juga. Boleh. Buat macam ni. Ambil sikit, gulung dan jadi. Macam ni ke, Mama? Pandai Pipi. Papa pula. Siap. Saksikanlah kuih siput kebenaran. Apa awak buat ni?
Pali, nak buat apa dengan guni beras tu? Oh, saya nak bayar zakat lah. Kenapa tak bayar guna duit je? Tak pun QR, lagi senang. Tak strong lah guna duit. Bayar guna beras, barulah strong. Seterong lah kodon. Hari ni puasa ke tak? Kurang strong sikit. Agaknya beras banyak-banyak ni nak bayar fidyah kot. Denda sebab tak kati puasa. Kebenaran dah ready. Saya pun dah ready. Apa semua ni? Kejap Papa. Ada satu lagi beg. Bukan rumah Nek Pi dekat je ke? Pipi pun dah ready. Pipi pun sama. Wah, gembira ya Papa. Kebenaran sentiasa gembira. Tapi macam terlebih gembira je. Untuk pengetahuan kamu, esok merupakan satu-satunya hari di mana orang perempuan akan meminta maaf. Tak sabarnya esok. Kawan anak RM1. Anak sendiri RM10. Isteri tercinta RM100. 200. 300. Kad beg suami dan rantai emas. Habislah duit kebenaran. Kami datang nak raya. Waalaikumsalam. Jemput masuk. Pali pun ada. Raya kan. Okey semua. Masuk. Rumah ni kurang-kurang duit hijau ni. Cepatnya nak balik. Nak duit raya. Kan dah kata hijau. Yeay! Terima kasih Pakcik Papa. Okey. Lepas ni kita cari rumah duit merah pula. Kenapa bagi duit kat Pakcik Pali? Oh, kami bagi komisen sebab bawa kita orang pergi beraya. Bahaya budak-budak jalan sendiri. Kenalah ada orang tua temankan. Saya lah tu. Pali, kamu ni bila nak kahwin? Belum jumpa jodoh lagi lah, Nek. Kerja pula. Bila kamu nak kerja? Kerja? Yang tu belum ada rezeki laginya, Nek. Nek Pi, tak eloklah tanya macam tu dekat tetamu. Yelah. Zola, bila Pipi nak dapat adik? Pelik betul lah cuaca lepas raya ni. Kenapa Papa? Jemur baju, tapi poket yang kering.